Seorang pemandu e-hailing dihadapkan ke Mahkamah Session di sini hari ini atas tuduhan cuba membunuh pekerja kedai nombor ramalan dengan cara membakar sehingga menyebabkan wanita itu cedera parah awal bulan ini. Lelaki berkenaan Ang Kam Tong 59 tahun didakwa di hadapan Hakim Datin Surita Budin mengikut Seksyen 307-1 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Dia didakwa cuba membunuh Gan Siu Tin 62 tahun dengan cara membakar menggunakan minyak petrol sehingga mengakibatkan kecederaan serius pada wanita berkenaan di kedai nombor ramalan di Taman Pusat Kepong di sini pada 7.51 pagi 9 Ogos lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan. Timbalan Pendakwa Raya Nur Syakila Muhammad Sharif tidak menawarkan jaminan atas hujah tertuduh menyebabkan kecederaan serius melecur tahap 3 terhadap mangsa dan terdapat laporan lelaki itu cuba melarikan diri ketika ditangkap. Peguam Lee Keng Fat yang mewakili tertuduh bagaimanapun memohon anak guamnya diberi jaminan. Tertuduh adalah seorang pemandu e-hailing tiada pendapatan tetap, belum berumah tangga dan mempunyai adik-beradik yang mungkin boleh jamin tertuduh, katanya. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dan menetapkan 25 September depan untuk sebutan semula kes. Okey, bagi tuan. Bagi tuan.